Sewaktu tu Abang Nas punya cita-cita apa? Ada je? Saya Specifically? nak jadi engineer sebenarnya. Asal dia arkitek. Oh, nak memang Tapi jadi architect. arkitek tak dapat lah pula. Dapat engineer. Oh, saya ni belajar bawah Yayasan Telekom Malaysia, sponsor. Oh, wow. So selain daripada kelahiran Mara, saya kena kredit kepada Telekom Malaysia juga sebab mendidik dan memberi peluang kepada saya. Masya But Allah. Mara dan TM bukan sekadar mendidik, tapi dia memberi peluang kepada saya. Dia nampak bakat kita dan dia cuba bagi stage. Dia cuba bagi stage. So bila saya masuk ke Telekom Malaysia, banyak stage saya dapat. Dia nampak kita bakat bercakap, dia bagi saya peluang untuk memberi ceramah dan handle slot dalam waktu program-program sekolah-sekolah angkat bawah TM. Oh. Yayasan TM ada sekolah anak-anak angkat sekolah dia. Sekolah anak-anak angkat, sekolah angkat dia bagi. So bagi ceramah kat studio-studio ni? Wow. Dia nampak bakat kita. Nampak bakat kita. Dia bagi peluang kita. Alhamdulillah lah. Dia Universiti Uniten lah kan? Tak, MMU. Uniten TMB. Oh, Uniten TMB ni TM. TMB tak geng mah. TMB tak main story TMB. Kita TM mah. Oh, semua sponsor daripada TM. Kita TM tapi phone kita pakai Maxis. Kanta. Kat rumah pakai Time, office pakai Unify TM lah. Unify TM lah. TM Asyik TM ada. terbaik. Support TM lah. Support TM. So